Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercerita sedikit tentang homestay yang ada di Marang, Terengganu Darul Iman. Homestay ini terletak di Jalan Batangan, di seberang Marang, Kampung Dadak Pak Chan, seberang Marang. Ni homestaynya. Dia ada 2 tempat parking kereta, dan homestaynya di atas ni. Dia dalam pagar, dalam pagar tepi jalan besar sana. Jalan ni jalan Batangan, jalan ke Lembah Nisan, dataran Batu Putih. Okey, ini tangga naik ke homestay. Tak tinggi mana pun. Okey, bawah tu tempat parking, boleh parking 2 kereta. Okey. Ini homestay. Okey. Ni ada bilik, 1 bilik. Kat sini ada katil queen. Ada tempat sidai pakaian. Kemudian ada aircon. Okey. Ada apa ni, meja solek. Okey. Ni ada 1 bilik, tapi ada juga ruang tamu sebelah sini. Ada kursi, ada meja, simple je lah. Ada mesin basuh, sinki untuk basuh gigi dan sebagainya. Ni adalah tandas. Okey. Tandas ada apa ni, air, pemanas air untuk mandi. Kemudian ni toilet lah. Okey. Ni mesin basuh tadi. Ni tempat untuk santai-santai duduk. Ini ada TV, Astro, enjoy. Kemudian ni sofa, sofa panjang, boleh juga untuk buat tempat tidur. Okey. Ni ruangan apa ni, ruang rehat keluarga. Yang sebelah sini ruang dapur. Ada peti sejuk, ada dapur. Okey. Ada pelik nasi, pemanah air, minyak mangkuk, gelas, sudu, garpu, ada belaka. Okey. Ni sinki. Ni tempat sidai pakaian lah. Dan ni balkoni ni. Okey. Boleh lihat pemandangan menghadap jalan raya. Okey. Itulah perkongsian saya berkenaan dengan Merlo Guest House 2.0 di Kampung Dadak Pak Chan, Marang, Terengganu. Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.